Termasuk sekali dengan 2 buah rumah ni. Jom kita masuk tengok kawasan dia macam mana. Daripada tanah kosong sampailah hujung sana. Tanah ni 1.1 ekar. Jom. Tanah bangunan komersial di belakang sekolah Anderson. Untuk dijual, prime area tengah-tengah bandar raya Ipoh. Belakang ni boleh zoom tengok Hospital Permaisuri Bainun Ipoh. Kawasan yang terbaik. Okey. Keluasan tanah 1.1 ekar. Freehold ya, freehold non bumi lot. Untuk pembangunan sesuai. Dan keluasan tanah daripada hujung sana, corner lot, sampailah termasuk rumah banglo ini. Harga 5.3 juta sahaja di tengah-tengah bandaraya Ipoh ni. Freehold non bumi lot. Okey, jika berminat boleh hubungi saya. Terima kasih.